Hai, hari ni saya nak masak upma untuk sarapan pagi. Jom mula. Langkah pertama, kita sangai satu cawan suji. Suji ni nama lain dia adalah semolina ataupun rava. Okey, kita sangai dia dengan api yang perlahan, anggaran masa lebih kurang 30 saat, kemudian kita ketepikan. Next, kita sediakan bahan untuk tumis pula. Kita ambil di sini 2 biji bawang merah dan kita cincangkan. Saya masukkan dalam chopper saja, senang kerja saya. Sekarang bolehlah kita mula memasak. Panaskan satu sudu besar minyak sapi dan kita tunggu sehingga ia cair. Kemudian masukkan satu sudu kecil talipu, satu tangkai daun kari dan satu tangkai cili kering. Cili kering boleh juga ditambah kepedasannya dengan tambahkan cili padi. Kemudian tambahkan bawang yang dicop tadi dan seterusnya kita kacau sehingga kekuningan. Next, tambahkan 2 cawan setengah air dan juga sedikit garam dan kita tunggu sehingga ia sedikit mendidih. Kemudian kita masukkan anggaran 2 sudu besar santan. Santan ni hanya optional sahaja ya. Sekarang bolehlah kita masukkan suji yang disangai tadi sedikit demi sedikit sementara satu tangan lagi mengacau. Kita masuk sikit-sikit, kita tak nak dia berketul atau bergumpal ya. So waktu ni kita masak dengan api yang perlahan. Okey, kita masak sehingga semua air ni diserap oleh suji. Kita perlu sentiasa mengacau, kita tak nak ia menjadi bergumpal ataupun melekat. So jika ada ketulan, kita perlu hancurkanlah, kita perlu tekan-tekan sikit dengan belakang spatula tu. So apabila telah kering, okey, bolehlah kita tutup api. Setelah itu, kita masukkan lagi satu sudu besar minyak sapi. Kita kacau rata, kemudian kita gembur-gemburkan sikit. Sebab kita tak nak dia set macam keseri. Kita nak dia gembur-gembur sikit. So, kita gembur-gemburkan sikit, kemudian kita biarkan ia sedikit sejuk. Kerana waktu panas ni, dia akan kelihatan sedikit lembik. So, dah sejuk nanti baru dia akan nampak lebih kering lah. Upma kita dah siap, dia dah sedikit sejuk dan boleh dihidangkan. Saya harap anda akan mencuba resipi ini sehingga kita bertemu lagi. Bye-bye.